Vietnam buat cepat, saya ingat saya tahu alasan dia apa. Sebab mereka tak sambut raya. Kita Malaysia sebulan tu raya. Sebulan Jadi Perdana Menteri pun dia sibuk. Betul. Sebab kita tengok 5 April jamuan raya Madani di Melaka. Saya kata dah. Jadi dia raya tu. 6 April cakap telefon dengan PM Vietnam sambut Presiden Indonesia Pak Prabowo. 8 April jamuan raya Kementerian Ekonomi. 10 April cakap telefon PM New Zealand Christopher Luxon. 12 April jamuan raya Madani Pahang, jamuan raya Madani Kelantan, jamuan raya Madani Pulau Pinang. Naik heli ni kan. 13 April jamuan raya TPM Ahmad Zahid Hamidi. Raya lu. 15-17 April sambut Presiden China Xi Jinping sampai yang kita jam tengok-tengok sangat. Lepas tu sampai yang terniluk jumpa belakang pintu. Bagi cenderamata kan. 17 April jamuan raya Maybank. Maybank pula. Lawatan kerja ke Thailand. 18 duit ke pada Maybank. 18 April Farhaj nak duit. 18 April lawatan kerja ke Thailand lagi, jamuan raya Kementerian Kewangan, jamuan raya lagi. 19 April jamuan raya Madani Sarawak. Raya aja. Apa jadi dengan janji tak buat banyak festival program yang membazirkan duit rakyat ni? Oh, ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Oh, ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Ramai yang sindik. Ramai yang sindir. Kali ini kita nak bercakap tentang sidang khas Parlimen mengenai tarif timbal balik yang dikenakan oleh Amerika Syarikat kepada negara kita 24%. Kita dah ada 2 sesi dah pasal ni. Gitu dan kita cakap pasal bahawa tidak seriusnya kerajaan hari ini berbanding dengan kerajaan negeri lain. PM kita pun tak serius berbanding dengan PM Singapura dan negara-negara lain. Dan kegagalan dia membawa ASEAN untuk bersama-sama dalam menangani isu ni lah. Itu kita dah bincang lah. Kita ingatkan okey lah tapi ramai yang sindir. Sekali lagi sindir. Sebab apa? Sebab tak nampak keseriusan PM kita. Ada 2 aspek yang orang petikaikan. Pertama, sidang ni lambat sangat buat. Kan? Lambat sangat buat berbanding dengan apa? Berbanding dengan Thailand. Dan Vietnam. Vietnam buat 3 bulan. Thailand buat 9 bulan April. 3 bulan April, 9 bulan April. Kita buat bulan Mei. Dan saudara Nurul Islam, ini salah seorang penulis, dia tulis pula jadual-jadual PM. Ini syok kita buat 5 Mei. Padahal Vietnam buat 3 April. Lambat sebulan. 4 April apa yang Perdana Menteri kita buat? Jumpa komposer lagu filem Tamil Maestro Ilya Raja, cakap telefon dengan 4 pemimpin negara ASEAN. Vietnam buat cepat, saya ingat saya tahu alasan dia apa. Sebab mereka tak sambut raya. Kita Malaysia sebulan tu raya. Sebulan Jadi Perdana Menteri pun dia sibuk. Betul. Sebab kita tengok 5 April jamuan raya Madani di Melaka. Saya kata dah. Jadi dia raya tu. 6 April cakap telefon dengan PM Vietnam sambut Presiden Indonesia Pak Prabowo. 8 April jamuan raya Kementerian Ekonomi. 10 April cakap telefon PM New Zealand Christopher Luxon. 12 April jamuan raya Madani Pahang, jamuan raya Madani Kelantan, jamuan raya Madani Pulau Pinang. Naik heli ni kan. 13 April jamuan raya TPM Ahmad Zahid Hamidi. Raya lu. 15-17 April sambut Presiden China Xi Jinping sampai yang kita jam tengok-tengok sangat.
Lepas tu sampai yang terdelok jumpa belakang pintu. bagi cenderamata kan. 17 April jamuan raya Maybank. Maybank pula. Lawatan kerja ke Thailand. 18 duit ke pada Maybank? Tu 18 April Farah nak duit. 18 April lawatan kerja ke Thailand lagi, jamuan raya Kementerian Kewangan. Jamuan raya lagi. 19 April jamuan raya Madani Sarawak. Raya aja. Apa jadi dengan janji tak buat banyak festival, program yang membazirkan duit rakyat ni? 20 April bawa cucu tengok pejabat Papa Tok. Papa Tok kena kerja hari weekend. Super important. 21 April jamuan raya Musti, jamuan raya BH. Jamuan raya semua ni. Jamuan raya BSUU undang-undang kan. Jamuan raya Khazanah Nasional. 22 April jamuan raya JPM, jamuan raya KKM, jamuan raya KPM, jamuan raya Jabatan Agama Islam Pemilihan Pusat. Yang ada nyanyi dengan apa? Penyanyi perempuan tu, itu jamuan raya kan? Itu Dimiti kot. Dimiti ya? Belum sampai lagi. 23 April jamuan raya KPDN. 24 April jamuan raya KDN. Jamuan raya Jabatan Kastam. Jamuan raya. Semua banyak membazir duit rakyat ni. 25 April jamuan raya Madani Perak. 27 April jamuan ini mesti sempena nak PRK tu 25 April. PRK 26 kan. 27 April jamuan raya Madani Perlis. 28 April terima kunjungan Presiden Maldives. 30 April cakap telefon dengan 5 pemimpin ASEAN. 1 Mei sambut Presiden Kosovo. 2 Mei cakap telefon dengan Presiden Filipina, jumpa seniman M. Nasir. 3 Mei cakap telefon lagi dengan Pak Prabowo. 4 Mei cakap telefon dengan Perdana Menteri Pakistan. 5 Mei baru sidang. Kita lewat sebulan. Itu satu hal lah. PM lah. Yang kedua, mendapat kritikan juga kerajaan kita ni. Sebab waktu sidang ni, walaupun sehari, ahli parlimen pembangkang tak ada, menteri-menteri tak ada, TPM dua-dua orang tak ada. Ahli parlimen pembangkang tak ada. Ahli parlimen kerajaan, silap. Ahli parlimen kerajaan tak ada. Backbencher. Backbencher tak ada. Ahli parlimen kerajaan tak ada. TPM menteri-menteri tak ada. TPM dua-dua tak ada. Menteri ekonomi masih merajuk. Cuti merajuk pula. Cuti masih cuti. Dan menteri hanya yang bawa adalah Menteri MITI. Teruk sebenarnya. Sebab tu macam tak ada keseriusan, sedangkan isu ini adalah isu yang amat penting kepada negara dan memberi kesan ekonomi yang teruk. Apa komen Abi? Dan kita kan pernah bincang benda ni. Masa mula-mula umum saja, US umum, Presiden Donald Trump umum. Memang kita nampak tak ada ketegasan. Tak ada. Dan terbuktilah tadi bila Datuk bentangkan jadual Perdana Menteri dengan semua jamuan raya yang dia hadir, memang tak ada sense of urgency. Tak ada sense of urgency. Sebab negara selamat sebenarnya bila ada tarif ni. Saya pun tak tahulah apa bacaan sikap kita terhadap keadaan pelabur yang akan masuk semua. Sebab ketidaktentuan yang berlaku dengan tarif timbal balik US ni adalah, isu dia adalah kita tak boleh nak kontrol Donald Trump. Betul. Atau kita tak boleh nak kontrol US administration. Jadi kita hanya menunggulah apa dia nak announce. Hari ni dia announce, esok dia tangguh, lepas tu tiba-tiba dia announce pula filem 100% tarif. Ikut suka dia. Itu dah satu hal lah. Di peringkat kita juga, bila kita tengok dalam beberapa isu, beberapa perkara yang kita sedang hadapi tahun ini, bulan 6 ni kita nak ada rationalization subsidi. Kemudian bulan 6 ni juga nak naik tarif elektrik. Kita dah pernah bincang benda ni. Ketidaktentuan ini juga berlaku dalam negara bila tidak ada decisiveness daripada PMX sebagai Menteri Kewangan bersama dengan pasukan kabinet beliau, termasuk Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi, yang sekarang ni pun kita tahu
dah terbukti dia lebih mementingkan kedudukan dia dalam parti berbanding tugas dia sebagai menteri. Dan dia dah sebut dia nak letak jawatan untuk memberi tumpuan kepada ni juga parti untuk kempen. Dia nak kempen untuk menang pilihan raya. Bukan nak selesaikan masalah rakyat. Dia lebih suka berkempen, buat poster, buat video, kutuk-kutuk. Siapa tak tahu dia nak kempen macam mana kalau dia jadi dia jadi ni, tapi tak apalah itu. Rakyat pun tak pernah percaya dah kan. So, kemudian kita ada Menteri MITI, Tengku Zafrul, yang kita tahu term beliau akan tamat sampai Disember, kalau tak salah saya. Yang mana dalam tempoh 6 bulan ke depan ni akan ada lagi siri-siri rundingan. Baru ni Tengku Zafrul pergi ke Washington untuk berunding. Saya suka bila ahli Parlimen Arau menyebut, ni beza orang ada pengalaman, yang mana dia menyebut bahawa okey, Tengku Zafrul pergi, tak ada menteri pengiring lain, tidak ada pasukan yang pergi bersama beliau, hanya pasukan daripada MITI sahaja. Itu tidak cukup untuk bincang dengan US kerana habis saja bulan 12, kita dah ada menteri baru. Ya, itu satu hal lah. Maksudnya tak ada orang yang ada memori yang sama tentang apa yang dibincangkan. Itu satu hal. Dan kalau kita tengok pada senarai ahli parlimen yang ada sekarang, saya tak tahulah siapa Dato' Syah Anwar nak lantik untuk ganti Menteri MITI ni. Kalau takat tengok pada ahli parlimen backbencher yang ada, baik pada PKR, pada UMNO semua, saya tak nampak ada yang layak lah. Mak Sabung tu? Mak Sabun jadi Menteri MITI, itu dah jadi menteri. Ni saya ambil backbencher lah. Saya tak nampak lah. Mungkin pada UMNO, mungkinlah Ahmad Maslan boleh jadi full minister. Mungkin lah. Menaruh harapan. Mungkin lah. Jadi, maksud saya adalah, siapa pun yang akan fill in tempat Tengku Zafrul, ada task yang cukup besar. Atau katalah lepas pemilihan PKR, bulan 5, bulan 6. Bulan 6 saya tak sure bulan berapa. Katalah Rafizi Ramli kalah, dia letak jawatan Menteri Ekonomi. Siapa pula nak ganti Menteri Ekonomi? Mungkin, kita tak tahu. Kalau itu semua berlaku dalam keadaan dengan sidang parlimen khas yang dipanggil ni pun sebenarnya untuk peluang kerajaan explain dan juga governance support daripada semua pihak, bipartisan. Tu pun gagal. Banyak persoalan tak dijawab. Hala 7 tak clear. Saya merasakan recession akan berlaku dengan teruk lah untuk Malaysia. Bahkan World Bank pun dah revise kita punya GDP apa semua sebagainya. By 1%. Dan kita tengok negeri-negeri yang akan banyak terkesannya adalah manufacturing states lah. Selangor, Pulau Pinang, Johor, Negeri Sembilan. Kerana negeri-negeri ini banyak eksporter kepada pasaran US. Jadi saya tak pasti adakah dengan adanya sidang khas parlimen semalam, kita telah berjaya convince pelabur-pelabur, telah berjaya convince business people kita, telah berjaya convince rakyat secara keseluruhannya bahawa we are ready untuk face masalah ini. Cara bacaan saya semalam, dengan ketidakseriusan kita untuk menghadapi ini, saya tak nampak sebenarnya kita dah bersedia. Atau kita ada perancangan macam mana nak hadapi krisis ini. Menakutkan sebenarnya kan. Kita dah bincang banyak kali. Cuma kita nak dapatkan pandangan orang muda lah, seperti Naim. Kami berdua dah bincang lama lah. Dan kita memang memutuskan bahawa kerajaan ni terlalu slow, lambat dalam menangani masalah tarif ni, dan kenyataan yang diberikan pula, Doktor Abi, masalah yang saya nampak adalah dia masih, Perdana Menteri masih menafikan yang ini adalah benda besar, benda berat, krisis. Jadi bila dia tak anggap benda tu sebagai krisis, dia ambil ringan. Dalam ucapan dia pun dia kata seolah-olah ekonomi madani ni boleh tangani dan sebagainya. Jadi bila ada sikap penafian macam ni, saya tak nampak yang di depan ni sebenarnya akan ada langkah-langkah yang cepat, langkah-langkah yang tangkas dan yang betul untuk membetulkan keadaan. Sebagai orang muda lah, Naim melihat macam mana PM handle isu tarif ni? Okey. Bagi saya, pertama sekali kita perlu akui bahawa tarif daripada Trump ni dia memang akan memberi impak yang sangat besar kepada ekonomi kita. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri kadang-kadang dia kata dia tak percaya akan jejaskan, kadang-kadang dia kata dia percaya akan jejaskan ekonomi, kadang-kadang dia kata akan efek
KDNK kita, kadang-kadang dia akan kata tidak, ekonomi kita kuat. Jadi bagi saya kebanyakan daripada rakyat di luar sana sebenarnya keliru. Tapi untuk bagi mereka yang menonton podcast ni, saya nak secara terang jelaskan memang dia akan memberi impak yang sangat besar. Amerika Syarikat adalah antara pelabur asing yang terbesar dalam negara kita. Ekspor kita kepada Amerika Syarikat adalah 11% daripada keseluruhan ekspor kita. Jadi dia akan memberi impak yang sangat-sangat besar sekali, dan bukan sahaja kepada negeri-negeri yang manufacturing, tetapi ianya akan memberi kesan rantaian yang sangat besar sekali. Jadi dia akan mungkin mengakibatkan pengangguran, dia mungkin akan mengakibatkan inflasi yang tak terkawal. Inflasi yang tak terkawal mungkin orang tak faham lagi macam mana dia akan impak, tapi maksud saya adalah harga-harga barang akan naik, dan itu akan memberikan impak kepada semua orang. Jadi memandangkan, saya pasti Datuk dan YB Afif sudah sangat jelas akan masalah yang sedang dihadapi oleh ekonomi negara kita, dan betul lah bagi saya apa yang terjadi di sidang Parlimen khas baru-baru ni sebenarnya adalah masalah struktural. Di mana bagi saya kerajaan ini melihat sidang parlimen ni sebagai satu rubber stamp. Pasal mereka tahu bahawa apa-apa sahaja pun perkara yang dibentangkan, apa-apa perkara sekalipun dibincangkan, akhirnya kalau ada pun usul, kalau ada pun undi, mereka tahu bahawa backbencher mereka adalah rubber stamp. Kerana ada akta anti lompat parti dan sebagainya, di mana ahli-ahli parlimen tidak boleh untuk mengundi yang berbeza daripada apa pandangan kerajaan. Jadi bagi saya sekarang ni pun saya jarang-jarang sekali mendengar pada perbahasan dan perbincangan di parlimen, kerana saya tahu bahawa apa-apa sekali pun dibincangkan, apa-apa cadangan sekalipun, sama ada bernas ataupun tidak daripada pembangkang ataupun daripada backbencher, ianya tidak akan didengar. Keputusannya kita sudah tahu. Keputusan sudah dibuat oleh kabinet, dan masalah kita adalah backbencher kita terlalu takut. Backbencher kita tak berani untuk berlawan, tidak berani untuk berbeza pandangan dengan pihak kabinet. Jadi itu sebabnya kenapa bukan sahaja sidang parlimen khas ini hamba, tetapi bagi saya kebanyakan daripada sidang parlimen adalah hamba. Dan kalau ada tak hamba pun, dia sebenarnya pergaduhan, pertikaman lidah, tetapi sebenarnya tidak memberi apa-apa impak sekali. Yang menjadikan dia tak hamba tu lulangan je lah. Kerana amat sukar sekali untuk kerajaan kita untuk bertukar pandangan mereka. Jadi itu bagi saya adalah satu masalah struktural yang perlu untuk... Tak merisaukan orang muda macam Naim ke? Sebab saya tak tahu apa keadaan pasaran pekerjaan untuk orang muda sekarang. Sekarang ni kalau kita lihat pasaran, kita boleh lihat kenyataan daripada Tan Sri Governor, bekas Governor. Dia menyatakan bahawa sepatutnya starting salary untuk kita punya graduan adalah 7,000 ataupun 8,000. Dan saya pasti bahawa realitinya sangat-sangat jauh daripada itu. Saya tahu sekarang ni saya mempunyai kenalan juga yang fresh graduan, yang graduan daripada universiti yang gagah, sama ada mengganggu ataupun mereka mulakan pekerjaan dengan gaji yang sangat rendah. Ada yang 2,500, ada yang 2,800, ada yang hanya 3,000 walaupun dah bekerja beberapa tahun. Jadi kalau kita lihat, kalau berdasarkan kenyataan Tan Sri Governor tu, masalah ekonomi kita sudah sangat berat, sudah sangat hebat cabaran yang kita hadapi. Sekarang dengan masalah tarif daripada Amerika Syarikat ni, permasalahan itu akan hanya bertambah teruk. Dan kalau kita nak cari solusi lah daripada persidangan parlimen khas baru-baru ni, saya rasa kita takkan dapat. Kerana kalau kita lihat seperti yang YB Afif dan Datuk Tun telah sebut tadi, menteri-menteri tak ada pun untuk mendengar pandangan. Tak ada. Ahli-ahli parlimen backbencher pun tidak datang. Pasal mereka pun tahu yang parlimen kita ni seolah-olah adalah seperti rubber stamp. Jadi sidang khas tu pun walaupun dia tak ada mempunyai sebarang usul, tak ada sebarang keputusan, tak ada sebarang undi sekalipun, kalau ada pun dia adalah rubber stamp. Jadi bagi saya, sebab itulah perbincangan-perbincangan yang kita dapat adalah sangat hamba. Tetapi bagi saya lah, pembangkang telah cuba sebaik boleh. Saya lihat banyak cadangan-cadangan baru, cadangan-cadangan yang bernas juga yang datang daripada pihak pembangkang. Antara yang Naim rasa boleh membantu, bagi saya kemungkinan adalah ketua pembangkang. Apa yang dicakap ni bagi saya bukan rocket science pun, tapi sebenarnya satu perkara yang memang semua rakyat Malaysia dah tahu dah, di mana kenapa kerajaan kita
rakus sangat untuk mencuri atau untuk mengambil duit rakyat, di mana mereka sanggup untuk menarik subsidi petrol RON 95, mereka sanggup untuk menaikkan tarif elektrik konon yang tak menjejaskan 85% rakyat Malaysia, ketika kita tahu bahawa masalah ekonomi negara kita sekarang sangat berat. Betul. Di mana kita tahu sekarang ni banyak pengangguran, banyak pekerjaan yang akan terjejas. Di mana kita tahu bahawa impak kepada tarif Trump 24% ni sangat-sangat besar, dan kebanyakan daripada pakar ekonomis kita yang terbaik sekalipun tidak tahu macam mana nak berjangka apakah impak yang akan dirasai oleh rakyat. Sekarang ni pun sebenarnya kita punya poket, maksudnya pendapatan boleh guna rakyat sebenarnya pun dah memang kecil dah. Belum lagi dengan kenaikan RON, belum lagi dengan kenaikan tarif elektrik kan. Dan sekarang ni kerajaan ini dia tak stop lagi tau. Dia masih nak impose tax kepada peniaga-peniaga. So ini pastinya akan memberi kesan yang besar juga. Sebab itu Ketua Pembangkang minta relax dulu. Sebab tak tahu macam mana kita nak kesan ukur impak yang akan kena kepada rakyat kita. Sebab saya rasa yang rakyat marah sekarang ni adalah impak tu berganda-ganda. Okey, dari certain degree rakyat faham ada keperluan untuk nak rationalize subsidi ke apa semua. Tetapi benda tu berjalan serentak dalam keadaan harga barang naik dengan kos harga dunia naik sebagainya. Tarif pula lagi. Tarif ni sepatutnya memberikan satu dia mungkin dah tak seperti krisis COVID. Tetapi tarif ni sebenarnya impact ekonomi dia tu boleh jadi sebesar apa yang berlaku ketika COVID tempoh hari. Kerana dan sebenarnya kalau kita ingat waktu COVID tempoh hari bila kita laksanakan PKP dan sebagainya, ada sekatan untuk nak hantar barang apa semua. Tarif yang lebih tinggi pun sekatan juga. Kalau company tu tak nak hantar barang dia, dia rasa kalau dia hantar dia rugi, nak tunggu lagi, dia akan rugi company dia. Bila company dia rugi, dia takkan nak bayar gaji lagi. Dia mungkin terpaksa let go pekerja. Dan itu akan memberi impact kepada pekerja-pekerja yang ada dalam negara. Dan jangkaan kita lebih pada berapa ratus ribu keluarga yang akan terlibat. Kerana jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam syarikat-syarikat atau industri yang terlibat dengan tarif timbal balik Amerika ni besar di Malaysia ni. Dan sebab itu apa yang disebut oleh Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin ahli Parlimen Larut mewakili Blok Perikatan Nasional telah menyebut dengan jelas bahawa meminta supaya kerajaan menghentikan segala kenaikan penarik balik subsidi, kenaikan tarif elektrik dan sebagainya, dan cukai-cukai yang nak dikenakan EPF kepada pekerja asing dan sebagainya ni semua. Dan termasuk satu lagi, pembelian Boeing 30 unit tu. Jadi dengan cara itu sedikit sebanyak kita dapat ada grace period, cushion, soft landing untuk kita berhadapan dengan tarif US. Sebab saya faham macam betul Soalan Naim sebut, it's not rocket science. Rasionalnya kenapa cadangan Datuk Seri Hamzah ni atau Blok Perikatan Nasional ni, kerana ini adalah within our control. Kerajaan boleh kontrol, PMX boleh kontrol benda ni. Melainkan PMX tak tahu macam mana nak kontrol lah. Atau PMX tak reti nak buat macam mana. Sebenarnya benda ni kita dah pernah buat pun waktu COVID. Moratorium kita kena perkenalkan ketika itu. Kita bagi subsidi upah kepada majikan-majikan supaya akhirnya matlamat kerajaan adalah untuk memastikan kelangsungan ekonomi, kelangsungan kitaran hidup rakyat itu terjamin. Itu yang paling utama. Tapi kalau hari ini rakyat bincang sama ada dia boleh bawa balik nasi ke atas meja rumah dia pada waktu malam atau tidak, maka kerajaan ni gagal. Tapi memang nampak sebenarnya kerajaan ni agak gagal. Sebab apa? Sebab agak dia memang gagal. Memang gagal. Sebab apabila bank-bank utama, apabila bank dunia telah menurunkan KDNK by 1%, kan? Maksudnya mereka telah menjangka bahawa ekonomi akan menjadi lembab. Production kita lembab. Dia akan lembab disebabkan oleh tarif ni, kan? Dan perkara ini yalah, kalau kita tengok kenyataan PM masih macam tu juga, business as usual.
Dia masih jamuan raya. Jamuan raya tu kenyataan dia ialah dia punya ucapan di sidang khas pun memberi gambaran bahawa dia rasa macam kesan tu tak besar. Ekonomi badani boleh cushion semua. Padahal Bank Dunia dah reduce dah kita punya KDNK. Maksudnya apa yang kita cakap di parlimen sekarang ni tidak memberi indication yang positif bahawa akan ada langkah-langkah yang membolehkan KDNK ni tidak diturunkan. Bahkan Datuk kalau tengok perbezaan sikap di antara dua Perdana Menteri lah. Saya ambil contoh Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong. Pada awal pun dia dah panggil sidang khas parlimen lebih awal lagi. Singapura panggil sidang parlimen, bentangkan apa masalah dia dan bagaimana dia kecam Trump sehingga menyatakan bahawa benda ni akan menuju ke arah the brink of World War III lah. Cara dia gambarkan itu. Dan itu juga menjadi tema kempen PAP dan juga Lawrence Wong dalam pilihan raya Singapura. Sehingga kan mereka mendapat majoriti besar lagi dalam pilihan raya baru ni. Masih lagi mengekalkan two-third majority kerana mereka merasakan they have to have an effective government. Yang mana itu yang PAP tawarkan untuk berhadapan dengan cabaran ekonomi yang sedang itu yang dibangkitkan oleh kita, pembangkang kita. Dibangkitkan oleh ahli parlimen pembangkang minta supaya Perdana Menteri dan kerajaan berterus terang kepada rakyat. Dan jangan menafikan bahawa keadaan ini tidak akan memberi kesan yang teruk pada negara. Tapi kerajaan macam itulah. So apa pandangan Naim sebelum kita conclude? Bagi saya itulah. Saya rasa semua dah boleh nampak yang Perdana Menteri kita sekarang ni sama ada dia kurang bijak ataupun dia delusional. Kurang bijak. Tu saya softkan sikit. Kurang bijak. Tapi macam ada ayat yang lebih keras lagi. Pasal kalau kita lihat dia punya tindakan-tindakan untuk menambahkan cukai-cukai baru, untuk menarik subsidi ayam, subsidi telur, subsidi diesel, tak lagi subsidi petrol RON95. Semua ini sepatutnya untuk membantu fiskal kerajaan. Tetapi kita lihat hutang negara masih bertambah. Lihat kerajaan masih sekarang ni berada di dalam situasi ekonomi yang sukar. Tetapi sementara dia fikir pasal dompet kerajaan, saya rasa Perdana Menteri lupa akan dompet rakyat. Kerana walaupun penarikan subsidi itu tak rasa pada kita kan? Penarikan subsidi itu impak dia kepada rakyat dan dia memang membantu dompet kerajaan. Dompet negara. Dulu kalau kata tarik subsidi kan, sekurang-kurangnya adalah nampak bantuan tu kepada rakyat. Ini tak rasa pun. Dia ada tingkatkan STR lah sikit-sikit dan sebagainya. Tapi apa yang saya boleh nampak, apa yang dia tarik 10, dia bagi 1 balik lah. Dan 1 balik hanya tersasar kepada dia tarik 10, dia bagi 1. Tapi kenaikan harga, kenaikan kos, cukai apa semua tu kena kepada semua 10. Jadi itu adalah masalah yang saya tak pasti kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tak nampak. Tapi selepas mendengar penjelasan Datuk tadi, saya rasa saya boleh tahu kenapa lah dia sibuk makan jamuan raya. Dia tengok semua orang yang salam dia semua gemuk-gemuk, semangat-semangat, happy-happy. Jadi seronok-seronok. Jadi dia tak nampak lah kesusahan rakyat di bawah. Jadi dia rasa tak ada masalah lah. Jadi mungkin bagi dia di kawasan perumahan dia pun semua orang-orang kaya. Jadi dia tak nampak ada rumah-rumah rakyat Malaysia yang dapur mungkin tak berasap kerana dasar-dasar dia ni. Jadi bagi saya itu sangat mengecewakan sekali. Dan betul lah cadangan daripada YB Larut untuk sekurang-kurangnya kalau tak boleh tamatkan apa plan-plan rancangan kerajaan sebelum ni, sekurang-kurangnya tunda lah. Supaya tundakan kepada saat di mana kita tahu apakah impak negatif kepada ekonomi kita perkara tarif daripada Trump ini. Tetapi itulah kembali kepada poin asas bagi saya, dia sangat delusional. Dia tak nampak masalah yang sedang dihadapi oleh negara dan dia nampak mungkin salah satu perkara optik yang dia boleh buat adalah untuk membuat sidang khas parlimen, dan dia ingat itu akan membantu mengembalikan kepercayaan rakyat kepada dia. Tapi nampak sangat tidaklah. Mana-mana rakyat yang tengok sidang parlimen khas tu nampak bahawa kerajaan kita tidak serius untuk menangani masalah yang sangat besar ni. Tidak serius, delusional, dan dia tidak akan memberi keyakinan kepada pelabur. Banyak lagi sebenarnya cerita package perundingan dengan US ni. Banyak kena ada siri lain lah. YB, penutupnya macam mana sebenarnya cerita sidang khas ni?
sidang khas, benda yang berlaku sekarang ni dalam negara merisaukan. Ramai yang saya jumpa, terutamanya penduduk-penduduk, pengundi-pengundi saya di Taman Medan, rakyat sebahagiannya, daripada pelbagai latar. Mereka tanya saya banyak soalan waktu raya ni kan, bila kita pergi open house semua kan. Bila lagi? Bila lagi nak tukar? Saya hanya mampu jawab, saya kata kita tunggu pelan raya lah kot. Bila lagi nak tukar, lambat lagi. Lepas tu dia kata, boleh Wendy, lambat sangat. Tak boleh buat sekarang. Saya tak tahulah, adakah ini sentimen secara keseluruhannya, atau mungkin saya je yang dapat macam tu. Tapi bacaan saya adalah ramai yang memang tak puas hati dengan kerajaan. Dia orang akan cakap PRK kuning yang menang. Tak apa, itu perkara biasa. Cuma kalau the way untuk test adalah memandangkan pilihan raya negeri Sabah pun akan berlangsung tak lama lagi. Kemudian tahun hadapan kita ada pilihan raya Sarawak, kita ada pilihan raya Johor, pilihan raya Melaka. So mungkinlah seawal hujung tahun hadapan kita mungkin berhadapan dengan pilihan raya umum. Tetapi saya percaya kalau dipanggillah pilihan raya sekarang, bukan satu laluan mudah untuk PMX dan juga kerajaan campuran ke apa whatever yang dipanggil lah PHBN ni kan. Umdah. Malam masalah. Jadi sebab tu general sentiment saya rasakan memang rakyat tak yakin, hilang keyakinan kepada hala tuju yang dibawa oleh PMX ni. Ramai yang sindir. Sindir sebab apa? Tak ada keseriusan daripada kerajaan menangani isu tarif ni. Sidang parlimen pun tak serius, menteri tak datang, ahli parlimen pun tak ramai yang datang, lebih-lebih lagi pada kerajaan. Kurang memberi keyakinan kepada pelabur, kurang memberi keyakinan kepada rakyat. Ramai yang sindir, bila lagi nak tukar kerajaan. Cepat-cepatlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.